untuk pengguna-pengguna Suzuki Gixxer 250 atau 250SF atau V-Strom, dua benda yang akan jadikan kita suspend bila kita bawa motor, iaitu yang pertama, kat sini oil change indicator ni naik. Aku dah jawab pasal oil change indicator tu dekat video sebelum ni. Cuma kali ni aku buat video untuk jawab pasal simbol flash dekat ujung ni. Aku nak jawab soalan abang daun ni. Ada simbol flash, apa function dia? Untuk pengetahuan korang, simbol flash ni adalah mode selection yang dekat atas ni. Dekat atas ni, dia ada satu lampu. Okay, lampu ni. Flash ni adalah mode selection untuk lampu yang dekat atas ni. Apa function dia? Untuk explain kat korang dengan lebih jelas, aku tunjuk. Okay, kalau korang tekan select, selama 2 saat, nampak dia akan blinking. Okay, lampu ni ada 3 mode. Blink, off, atau static. Kalau korang pilih blink, lampu ni, flash ni akan menyala. Kalau korang pilih off, lambang flash ni hilang, lampu pun hilang. Dan kalau korang pilih static, lambang flash ni pun akan menyala. Apa function dia? Okay, katalah sekarang ni aku nak blink. Aku pilih dulu blink. Okay, ni blink. Jadi apabila aku pilih blink, lampu flash ni akan sentiasa menyala. Okay, bila kau dah pilih, aku tekan select untuk pilih. Okay, jadinya kat sini RPM ni boleh bergerak. Ini sebenarnya adalah RPM indicator. Okay, RPM indicator ni untuk apa? Satu, untuk alert korang waktu korang braking engine, waktu first beli motor kan tak boleh bawa laju. Tak boleh bawa 1000 first tu kan kena bawa 8000 RPM atau 6000 RPM macam tu kan. Jadinya apabila korang set dekat contoh 6000 RPM, bila korang bawa motor sampai 6000 RPM, lampu ni akan menyala. Dia akan bagi alert kat korang supaya tidak lebih daripada 6000 RPM. Cuma alert, tapi kalau korang bawa lebih pun tak ada masalah. Contoh macam aku jenis yang bawa bawah 120 km sejam. Untuk motor Suzuki Gixxer 250, untuk bawa bawah 120 km sejam, RPM dia adalah 8. 8000 RPM, meter akan jadi 120 km sejam. Lepas 120, dia akan menyala. Jadinya, dia akan bagi alert kat aku supaya bawa jangan lebih daripada 8000 RPM. Okey. Jadi kelebihan aku sebab aku bawa 120 km sejam ni, sebab minyak jimat kelajuan tu okey bagi aku. Selain tu, ada juga orang set dekat full, dekat 10,000 RPM. Untuk apa? Untuk bagi tahu korang, korang dah sampai red line. Okey, bila korang bawa full throttle akan sampai dekat 10,000 RPM. Korang dah red line, time tu lampu ni akan menyala bila korang set dekat red line. Ada juga orang set untuk shift gear. Contohlah, korang tukar gear pada 6000 RPM. Jadinya apabila korang bawa motor, korang rem gear 1 kan, gear 1, lepas tu 6000 RPM change gear, 6000 RPM change gear. Jadi dia akan bagi alert dekat korang apabila sampai 6000 RPM adalah masa untuk korang change gear. Dia tidak ada lain, hanya untuk alert. Kalau korang bawa lebih pun tak apa, tapi korang akan sedikit terganggu lah dengan blink light ni. Korang ada option untuk off kan, ataupun blink ataupun static. Saya harap itu menjawab. Jadi macam kes saya akan set dulu pada 8000 RPM sebab saya bawa 120. Lebih daripada tu saya akan perlahankan motor. Jadinya bila korang dah set, dah pilih mode sama ada blink, static ataupun off kan, korang tekan select. Dah siap. Itu saja. Saya harap ini menjawab soalan Abang Daun.